Ha, saya di mana lagi? Di live farm lagi ya. Kalau kita tengok sekarang musim padi menguning ya. Di sini pun ada disediakan payung-payung. Kalau tak mak sana boleh duduk belakang ni ya. Dia buat dua dalam satu lah. Semua dia nak buat. Ternak, burung layang-layang pun dia buat. Bahaya tu ya. Bawah kita makan pula. Taik-taik dia lepas kat mana? Dalam bangunan lah. Oh, terlindung lah, tertutup lah. Kita makan tadi kat bawah. Lubang dia masuk ke tu. Yalah, dia persediaan makanan dia. Sama bangunan dengan burung ni. Dia berkongsi bangun dengan burung ni. Okey. Inilah padi. Padi sekincan di Malaysia. Terus sokong Lokman Osman Channel. Subscribe ya, bantu supaya channel ini terus bernafas. Saya akan membawakan lagi berbagai konten yang menarik. Saya tak tajuk. Alam sekitar, jalan-jalan, makanan, sejarah, motor, kucing, semua ada pelbagai. Itu saya cuba juga konten memancing ya. Banyak yang pari bersabas tu. Ramai. Terima kasihlah yang tengok pari bersabas. Mancing lagi ke Kedah. Nanti saya akan buat konten yang seterusnya ya guys. Pada kaki-kaki pancing. Sabar. Okay. Ada. Oh, sampai belakang ni pula pergi. Boleh lalu kat belakang ni. Berapa kilo lagi? Dah, cukup lah.